kulit badan dia macam ni, pita hitam. Hitam muka, parut gelap. Ni sama post-inflammatory hyperpigmentation. Sel ni nak punca dapat tak coklat-coklat ni? Sel melanocyte. Sel ni perangai dia suka duduk lapisan paling bawah epidermis kat stratum basale. Bila kau picit jerawat contoh lah kan, sel ini akan mula menghasilkan melanin duduk atas permukaan kulit. Itulah tompok-tompok hitam macam ni. Hilang ni mudah. Walaupun bukan 100% dengan skincare, kena halang melanocyte ni daripada menghasilkan melanin dan kena menghalang melanin ni daripada bergerak sampai ke permukaan kulit atas. Okay, yang ada contoh macam L-ascorbic acid, hari juga tranexamic acid dan niacinamide. Tiga bahan tu akan menghalang dua proses ini secara tidak langsung dapat pudarkan masalah parut jerawat. Yang ni parut gelap, bukan parut lekuk. Dan kalau korang bukan parut gelap tapi parut merah-merah macam ni, ataupun sikit-sikit macam ni, yang ni bahasa doktor post-inflammatory erythema. Pasal mudah, jadinya merah-merah sebab salur darah kecil dekat kulit pecah, rosak sebab inflammation, radang, jerawat. Vitamin C okey, tranexamic acid okey, tapi campur satu bahan lagi, azelaic acid. Contoh azelaic acid derivative, potassium azelaic diglycinate. Bahan ni cukup molek untuk kulit muka yang tengah radang macam PIE ni. Mana nak cari semua bahan tu Tak payah pening, hang cari Skinmate ni. Vitamin C plus Biostem Cell Super Brightening Serum by Skinmate. Dr. Wina pun recommend. Dan aku tengok bahan pun memang elok untuk masalah PIE, PIH. So bahan-bahan yang aku sebut tadi tu semua ada dalam ni. Kita tengok tekstur dia. Okay. Tak melekit. Ingat lightweight korang, sumpah. Korang tengok. Love gila tekstur dia. Yang ni serum tau. So tak ada retinol, boleh pakai hari-hari, malam boleh, petang boleh. Tapi ibu mengandung jangan kata pakai. Dalam ni ada tranexamic acid juga. Hati-hati. Apa yang aku cakap memang elok untuk parut merah, parut gelap jerawat, even freckles sekalipun. Tak ada masalah. Masalah parut kehitaman macam ni, lepas pakai ni, jangan lupa pakai sunscreen. Okay?